Okey, mula-mula kita buang dulu paksi. Kita buka apa kita punya isometrik, lepas tu kita buang paksi. Okey, kita buang paksi biar background tu jadi apa putih je lah. Lepas tu paksi pun apa-apa garisan tu hilang. Biar cantik lah, biar clear lah. Lepas tu buanglah apa-apa yang mengganggu. Dari kemas macam ni, dia dah tak ada apa-apa garisan. Kita pun send to layout. Send to layout. Kita kena yes. Okay, tekan yes. Okay, yes je lah. Okay, follow je. Lepas tu, dia akan keluar satu paparan. Paparan layout dia panggil. Jadi, kita tunggulah dia ambil masa sikit lah. Dia pun lama okay, sekejap. Okey, paparan layout dah keluar. Dekat layout ni lah kita nak pilih frame. Kita nak bagi, kita nak pilih frame tu, kita ambil title block yang kat atas tu. Ambil title block, ambil yang okay, ni pen paper tak ada, pergi cari kat title block. Okay, naik balik ke atas. Ambil kat atas kan ada tu paper stand, ambil title block. Okay, ambil title block, pergi turun bawah, ambil A3 landscape. A3 landscape, lepas tu ambil yang macam dia punya frame tu, macam bawah tu boleh tulis nama sekolah, nama lukisan, nama murid ataupun unit. Kita ambil yang ni, yang macam dia punya template macam ni. Dia punya layout tu maksudnya frame lah, frame dia yang macam ni. Lepas tu kita pun bolehlah ketengahkan lukisan kita tu, nak besarkan nak kecil ke. Lepas tu tulisan-tulisan yang ada dekat layout tu, ni nak tarik nak kasih dia kecil tu, ambil kat ujung ambil kat ujung, nak tarikkan, nak apakan, nak adjust ke, buat dulu. Ini video ni saya tunjuk. Kalau ISO maka dah siap lah tu macam besar tadi. Ini nak tunjuk bila nak buat autografik juga ni, sambil-sambil. Bila nak buat autografik, paparan yang ISO tadi kita copy sebanyak 3. Kita pun susun lah dekat kiri atas untuk pandangan atas. Lepas tu kita pun copy. Kita letak bawah, kita nak jadikan dia pandangan depan. Ada dah copy lagi, boleh buat kat keyboard lah, control copy, control V. Itu kita tarik lagi supaya kita copy, kita susun. Bila kita copy, kita tarik dia jadi 2. Kita pun letakkan sebelah kanan pula untuk pandangan sisi. Okey. Kalau ada masalah, copy je lagi. Okey, susun dia bagi dia nampak selari atas dengan tepi. Okey, bila dah elok, kita pun nak tukar view lah. Klik kanan. Kalau atas ni dia ialah top kan, so klik kanan, ambil yang view from top, standard view, yang top tu untuk pandangan atas. Okey.
Lepas tu kita ambil yang bawah pula. Yang bawah pula kita buat apa? Tengoklah right ke left ke apa. Tengok mana yang sesuai. Kadang-kadang dia macam betul tak betul kan. Kita tengok-tengok. Kadang-kadang ni betul. Okay, jadi belah kanan paparan sekarang ni, saya tak tunjuk dengan mouse tu. Dia ada auto, pasal tak? Dalam kotak kecil dia terus tick auto. Elok kena tick auto sebab dia akan jadi 3D 2D betul-betul. Kalau tak tick auto, dia akan nampak sedikit 3D. Jangan tengok mouse tau, tengok belah kanan yang adalah kotak. Yang kotak kecil tu ada auto macam tu . Okey, lepas tu buat macam biasa, susun dah. Jadi dapat 3 view ni. Bila dah dapat 3 view, kita masukkan dimensi. Dimensi kita ambil lah dekat atas tu yang macam huruf A. Huruf A tarik sikit tu. Okey. Semua dah elok, ambil dimensi kat atas tu. Tu. Okey, dimensi letak kat satu punca titik, satu point. Klik dia. Klik kat mana-mana satu point ujung. Dalam klik kedua, maka tarik ke bawah dan lepas klik. Okey, dapat satu dimensi. Tapi kalau kita nak satu gambar dua kan dimensi. Yang lain pun buatlah macam tu. Lepas tu unit tu kalau 0.36 tu salah kan. Sekejap lah, kita buat dulu yang saiz. Ni saya tunjuk ni. Nampak tak dia nampak macam 3D. Patutnya tak nampak kotak dalam. Sebab dia patutnya 2D. Sebab itulah ini yang kita kena klik ortho. Maknanya kita choose kotak ni balik. Nampak saya dah tunjuk ni. Ortho. Pergi dekat ortho. Kita pun tick kotak tu. Supaya kita nak betul-betul 2D. Bila kita dah klik auto, dia tak ada dah nampak sedikit 3D, dah cantik dah. Okey, lepas tu bolehlah kita sambung buat dimensi. Kita klik auto lah semua. Ni kan nampak lengkung kan. Bila kita klik auto, dia tak ada lengkung lah. Dia sepatutnya tegak. Nampak tegak tu kan. Gitulah. Okey, maka yang ni kita nak double klik dia. Ambil select, klik banyak kali sampai dia macam boleh nampak dia ready untuk kita ubah, maka kita ubah dalam mm. Dekat keyboard je. Okey, begitulah seterusnya. Habislah dimensi tu, habiskan. Ambil select untuk tukar pada mm.